Ni baru balik nampak. 3-4 ekor ni lagi ni. Ada lagi ni tak balik tu. Balik. Ni anak ni. Mana anak dia ni? Anak dia ni lagi ni. Lagi. Dia nak kena ribai dia ni. Balik. Balik. Hari ni 25 je. Balik. Tu. Ni. Liar ni. Yang liar ni ada 80 ekor macam ni. Berupa bentuk muka moncong putih ni. Hari tu kita ambil gambar. Kan? Satu kan. Nak ambil masa 80 ekor tu. Ambil masa 7-8 hari juga. Hei. Kecil lagi. Balik dulu. Oh, dah main laga-laga dah. Balik dulu. Ni lagi ni. Balik dulu. Engkau tak bawa balik anak engkau ke? Balik dulu. Balik. Hei. Ni lagi ni. Betul-betul lagi ni. Betul-betul liar macam hantu ni. Ni hantu paku ni. Tak payah hantar bomoh. Tok bomoh dia ada dah sini. Okey, hantu paku ke kabur tu tak payah dah. Tak payah ada orang lain dah. Hantu paku tok bomoh di sini dah. Okey. InsyaAllah. Okay, kita nak kena gerak balik. Raya sejak kena colik anak bini kena solek tu. Tak ada perasaan raya aku ni. Sebab dia nak kita ni ikut kehendak dia. Yang sehari ni. Pesugihan dia apa benda dengan masjid tu. Apa benda Hamid Andani ni. Dia nak ikut dia. Kehendak dia. Kehendak gila dia. Dia perasan kita ni ikut cakap dia apa benda dia. Kesudahan dia kawan tu kena bunuh. Kok mana-mana kita ni nak kena ikut arahan daripada dia. Dia nak letakkan apa benda yang kita nak buat. Itu yang pelik.